Ini ke dia tim Liverpool power yang nak tolong balas dendam tu? Aduh, hai. Itu pun patut bersyukur lah kalah 2-0. Jom kita sembang sikit game UCL first leg antara PSG dan juga Liverpool ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Seawal minit 11 lagi, Desire Doué sudah pun membuka tirai jaringan. Okay, serius aku cakap. PSG punya front line ni memang sedap sangat. Okay, ada Doué, ada Dembele, ada Kvicha. Kalau substitute, si Barcola boleh masuk, Lee Kang In pun boleh masuk. Okay, so line up PSG di hadapan bagi aku antara yang terbaik lah dekat Eropah sekarang ini. Best defender in the world. Sekali lagi twerking. Sekali lagi menunjukkan dia punya aset. Aku tahulah kau punya tu paduk, tapi tak payahlah nak buat selalu. Van Dijk. Macam ni lah. Apa? Tapi to be fair, Desire Doué punya goal ni macam unsavable jugalah. Sangat cantik lah dia punya lencongan tu. Lepas tu, seorang lagi winger menambah duka peminat-peminat Liverpool. Pada minit 65, Kvicha Kvaratskhelia. What a player bro. What a player. Okay. Dia punya compose dalam kotak penalti tu memang betul-betul world class lah. Okay, aku rasa banyak kelab yang frust tak sign dia ni sebelum masuk PSG. Termasuklah Chelsea. Aku ingat lagi memang ada rumours nak sign Kvicha ni. Kau pergi sign hauk-hauk macam apa? Siapa yang kita sign Zil lepas tapi tak ada yang lebih better lah daripada Kvicha. Okay, what a goal. Lepas tu PSG ada dapat penalti. Konate ada buat foul. Tapi sejujurnya, first time aku tengok pun, aku cakap, baik tackle tu. Aku tak cakap, bodoh lah tackle ni. Sebab aku memang nampak macam, dia tackle bola lah kan. Tapi bila replay, memang nampak macam ada contact sikit tapi still tackle bola jugalah. Walaupun not the cleanest tackle, but still an acceptable, maka PSG tak dapat penalti. Dan Konate lepas keputusan tu dia cakap, dia rile up lah, cakap come on. Sama je. Game berakhir dengan 2-0, tapi peminat-peminat Liverpool patut bersyukur. Peminat-peminat PSG aku rasa masih lagi frust sebab dia boleh jadi 4-0, 5-0. Penalti tadi yang fall tadi tu, kalau Desire Doué lebih cepat satu saat untuk shoot the ball, dah 3-0. Kalau Dembele tak kena tiang, ada sekali dia orang counter attack tu, dah 4-0. Lepas tu, minit 88, peluang yang sangat-sangat besar daripada Nuno Mendes. Okay, fullback dua-dua dah counter. Hakimi dah buat kerja dengan baik. Hantar bola dekat si Nuno Mendes. Tiba-tiba Nuno Mendes ni macam tak tahulah, jarang kot dapat bola macam tu kan. So dia macam kelang kabut sikit. Second touch barai, maka tak gol juga. So PSG menang 2, Liverpool 0. Adakah Liverpool boleh comeback dekat Anfield? Korang komen dekat bawah. Aku rasa tak pun. Itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao. Lupa. Kalau nak beli baju Liverpool, untuk peminat-peminat Liverpool yang ramai tu, tekan link kat bawah.